Assalamualaikum. Hari ini kita akan sembang kerjaya sebagai ejen takaful. Jadi ejen takaful ni memang nampak macam peluang kerja yang biasa, tapi sebenarnya ia luar biasa kan? Tepat. Bukan sekadar kerja tapi platform untuk bantu orang dan pada masa sama capai impian kewangan sendiri. Ramai orang ingat jadi ejen ni susah nak mula tapi syaratnya sangat minimum. Betul. Umur cukup, ada SPM, semangat kuat, dah boleh mula, lesen dan latihan pun kami sediakan. Dan kerja ni fleksibel, tak perlu punch card atau kerja 9 pagi hingga 5 petang. Itu yang orang suka. Boleh urus masa ikut keselesaan, lebih masa untuk keluarga. Tapi yang paling menarik bagi saya, pendapatan yang boleh diwarisi. Ya, bayangkan, walaupun kita dah tak ada, keluarga masih terima komisen bulanan. Hebat tu. Mana ada kerja lain yang boleh bagi faedah macam ni. Sangat berbaloi. Dan sekarang ada skim insentif untuk ejen baru, allowance sampai RM15,000 sebulan. 2 tahun dapat allowance? Kalau serius dan perform, ini peluang yang betul-betul emas. Lepas tu boleh naik jadi pengurus, bimbing pasukan sendiri dan dapat override income. Saya suka konsep bina pasukan. Saya rasa macam usahawan, bukan sekadar ejen. Tepat. Anda bukan kerja sorang-sorang tapi bina empayar sendiri. Dan komuniti ejen takaful pun saling bantu-membantu. Tak ada istilah jalan sorang. Memang ada semangat kekitaan. Bila satu naik, semua bantu naik sama-sama tiap kursi. Bagi mereka yang dah penat kerja pejabat atau nak mula hidup baru, ini jalan terbaik. Lagi-lagi zaman sekarang, ramai cari kebebasan masa dan kewangan. Ini jawapannya. Kalau anda rasa ini mungkin laluan anda, jangan tunggu lama. Datang ke sesi taklimat kami atau hubungi saudara Azizam Saidina Othman 019-577-8008. Satu langkah kecil hari ini mungkin jadi permulaan hidup baru anda. Dan mana tahu anda bakal jadi ikon kejayaan dalam dunia takaful.